Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini pada sesi yang kali ini saya akan cerita sedikit perkembangan aktiviti saya seharian, yang mana baru-baru ini saya sedang telah mencipta sistem dig untuk mode racing saya, yang mana ini dia, dan saya padankan dengan saya punya gearbox, low gearbox ini LCD ataupun low CG gearbox rekan-rekan. So dia tidak dibekalkan dig, kecuali gearbox yang biasa tu lah adalah dig. Jadi saya cuba cipta, alhamdulillah inilah hasil kerja tangan saya yang saya buat menggunakan stainless steel keseluruhan. So ini adalah sub ataupun long sub. Okey, yang ini bahagian belakang. So kadang-kadang boleh tengok dia boleh masuk macam tu. So yang ni depan, kalau dia tolak ke depan berarti kereta roda belakang ni akan berjalan . Kalau dia tolak ke belakang, ni tolak ke belakang, maksudnya bahagian ini tolak ke belakang, dia akan lock tayar ni rekan-rekan. So mudah-mudahan perkongsian saya dapat memberi sedikit ilham pada rakan-rakan yang ingin membuat dig sendiri daripada stainless steel macam tu rakan-rakan. Dan insyaAllah saya akan pasang saya punya dig ini untuk tunjukkan sama ada berfungsi ataupun tidak rakan-rakan. Dan saya menggunakan sebuah 35 kilo sebuah SPT Dulu saya pakai ni kan, tapi bila saya main rock crawler habis duit saya kan. Kejap-kejap patah sub dalam dia lah, dia punya gearing tu pecah lah dan sebagainya. So hari ini saya menggunakan sebuah yang boleh dikatakan murah tapi tahan, itu sebanyak 70 kilo macam tu kan. So insyaAllah saya akan tunjukkan bagaimana kereta ni beroperasi menggunakan sistem dig. So saya masukkan dia daripada bawah, daripada atas pun boleh, daripada bawah pun boleh rakan-rakan macam tu. So ni kita siap-siap masuk. Anak saya buat kerja tu bising sikit, mengganggu recording saya pada hari ni. So ni saya dah pasang. Sekarang kita pasang ke belakang pula, dia punya long sub tu tadi. Jadi kita cari lubang dia. Okey, lock nut. So biasa kita guna yang ni dia mudah tercabut lah kadang-kadang Cari yang panjang ni sementara saja saya buat. Okey, saya dah ikat kuat. Okey, so inilah sikit sebanyak yang dah saya pasang. Okey, seterusnya kita akan pasang bahagian belakang. Kenapa saya suka pada axle yang ada lubang-lubang? Pertama, untuk mudahlah kita nak buat modification ke apa, senang rakan-rakan. So saya akan pasang skru di belakang sini menggunakan 5mm ni skru. So saya akan pasang skru, dah saya pasang ni. Okay, dah pasang. Sekarang saya cuba meletakkan wire, menyusun wire macam tu rakan-rakan. So insyaAllah, minta maaf sekadar perkongsian dengan rakan-rakan yang meminati RC macam tu. Dan insyaAllah saya akan berkongsi pengalaman bagaimana membuat ataupun mencipta sesuatu peralatan yang terkait dengan hobi kita ni rakan. Kalau orang yang berduit tak masalah lah, dia boleh beli saja, mudah. Cuma kalau siapa yang pakai low CG gearbox ni, dia tidak dibekalkan dig khusus untuk low CG macam tu rakan-rakan. Okey, ni yang dah saya pasang kedudukan rakan-rakan ya. Wiring pun dah saya pasang.
So alhamdulillah, kita akan cuba lepas ni sama ada dia beroperasi atau tidak. Okey, keadaan dia di bawah. Alright, insyaAllah. Okey rakan-rakan, saya akan tunjukkan macam mana operasi dig saya. Ni remote saya, itu remote racing kat situ. So ini steering, kanan kiri jalan. Okey, beroperasi. Mana kereta saya boleh berjalan ke depan. Okey, alright. Lepas tu saya dah setting ni untuk dia punya dig. Okey, kita tengok dig. Okey, aktif katanya. Okey, kan nampak tak jalan, tapi tayar depan okey. So sikit sebanyak beroperasi. Brakes off, active. Okey, nampak. Brakes off, active. Brakes off. Okey, sekarang jalan balik dia. Alright, kita dig belakang. Active. Aktif. Okey, Brakes off, jalan. Tayar belakang jalan. active. Aktif dig. Okey, alhamdulillah. So berjaya lah rakan. So ni remote saya dig. Pakai joystick. Joystick ni satu kelebihan dia rakan. Dia boleh sampai 16 channel lah radio ni. Tapi saya pakai receiver ada 6, ada 10, macam tu lah rakan. So insyaAllah kita akan tengok bagaimana dia beroperasi di lapangan track yang saya sediakan. So insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.